Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak jadi Detektif Conan. Pinjam sekejap dia punya title. Abi nak keluar, Abi nak cari barang. Sambil-sambil tu Abi dekat luar, Abi akan tengok CCTV apa yang berlaku di rumah Abi. Sebab CCTV ni boleh record. Abi nak tengok balik apa yang berlaku. Adakah betul rumah Abi ni dihantui penghuni makhluk yang kita tak tahu, yang Abi pun sendiri tak tahu. Sebab hari tu kan Abi ada terambil video yang gelas jatuh, bunyi atas semua tu kan. Abi dah tengok. Bila Abi keluar, ada tak benda-benda mistik yang berlaku rumah Abi ni? Stay tune guys, tengok sampai habis apa yang berlaku. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Abi nak pergi Denso. Bagi barang siap. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay guys, let's go. Abi dah siap semua nak pergi ke Denso. Kita jumpa di sana. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay guys, Abi dah sampai ke Denso. Nak beli toilet punya barang. Ini bagus guys. Korang beli ni, hilang sekali mala kotoran degil. Multi-car tray ni kan. Ni yang paling besar, RM15 guys. Kau rasa? Mulalah Abi tengok CCTV. Korang tengok dan saksikan sendiri. Apa benda tu guys? Abi kat Denso ni. Siapa tu guys? Sosok tubuh yang begitu sasa sekali berada di rumah Abi. Pakaian pun sama macam Abi guys. Kau tengok betul-betul baju hitamnya tengok bergerak. Dia masuk bilik Abi. Asam gulugo. Bila Abi scroll ke kanan, cuba kau tengok tu. Nampak macam bayang kan, belakang langsir tu. Weh guys, apa benda tu guys? Wish, ini Abi tak boleh biarkan ni. Tiba-tiba kat belakang langsir pula. Tadi dia berjalan kat bilik Abi. Aduh, apa Abi nak buat ni guys? Kipas berfungsi sendiri. Ditiup ke? Pelik. Abi tengok, Abi punya stand phone jatuh. Guys, stand Abi punya phone jatuh. Mahal tu Abi beli Shopee. Apa benda ni guys? Takkanlah rumah Abi ada hantu. Aduh, habislah Abi. Kau tengok guys, tengok bergerak guys. Bergerak guys. Aduh, ya Allah, Abi dah meremang dah sangat-sangat ni guys. Abi macam tak percaya. I can't believe it. What happened in my house? Oh my god. Uish. Dia cuba bangun ke? Terangkat guys. Ya Allah. Apa tu guys? Wajah Abi punya stand dengan lighting. Aduh. Macam mana boleh ada kat situ pula? Dia dah bertukar jadi Abi guys. Kenapa dia berdiri kat situ guys? Patutlah 2-3 hari ni Abi dengar pintu toilet Abi terbuka sendiri. Cuba korang perhatikan betul-betul. Apa dia buat tu? Mana kepala dia? Depan ke belakang? Muka dia kosong guys. Muka dia gelap. Mana kepala dia, depan ke belakang? Hilang. Hilang guys. Guys, hilang guys. Abi rasa macam gelas atas meja tu macam bergerak lah guys. Sebelah kiri tu. Bergerak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Apa ni guys? Bayangkan kalau anak-anak Abi kau. Ya Allah. Apa tak boleh ni, Abi kena balik sekarang. Abi kena balik. 2,000 years later. Okay guys, Abi dah balik rumah. Ni
Ni yang berlaku tadi bila Abi tengok kat CCTV. Dan Abi nampak satu lembaga kat sini, dengan kat sini, dengan kat sana, dengan gelas ni. Apa gelas ni berada balik kat sini? Boleh jatuh kat sini ke tadi? Sekarang ni Abi rasa rumah Abi dah tak selamat dari semua gangguan-gangguan yang Abi rasa tak sepatutnya berlaku. So Abi rasa Abi kena pindah lah. Korang rasa Abi kena pindah ke tak? Ya guys, habis Abi punya lighting. Wajar tu nak rosakkan barang Abi. Tak nak Abi buat konten lah tu. Allahu Akbar. Terkejut Abi. Terkejut Abi. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar. Abi tertinggal spek. Okay guys, apa yang korang nampak tadi dah berlaku pun. Dan Abi pun macam tak percaya apa yang berlaku dalam rumah Abi ni. Dia boleh bertukar menjadi Abi. Apatah lagi nanti kalau Abi keluar kerja ke apa ke, dia boleh duduk dengan anak-anak Abi, dengan isteri. So Abi fikir tu je sekarang ni, kenapa benda ni boleh berlaku. Mungkin dia tak suka Abi buat konten-konten yang seram ataupun atas rumah Abi ni, untuk Abi mencari apakah sebenarnya yang berlaku ke atas tu. Mungkin dia tak suka lah kot. Yang Abi paling scary sekali yang dia bertukar dengan jadi Abi kan. So Abi rasa macam tak best lah kat situ kan. So apa pandangan korang? Adakah Abi harus teruskan konten yang menyeramkan ni, konten-konten yang mencari kisah-kisah seram? Abi sebenarnya bukan apa, Abi nak buktikan kat korang yang makhluk tu wujud guys, supaya korang jangan terpedaya dengan permainan-permainan makhluk jin dan syaitan kan. Jadi apa pun, korang doakanlah Abi, semoga semuanya okey. Abi rasa setakat ni saja kot video Abi. Jangan lupa like, komen dan share, dan subscribe. Jangan lupa on notification tu supaya korang tak terlepas video-video yang Abi baru upload. Abi dah stres, Abi dah rasa macam tak tahu nak buat apa dah. Abi rasa macam nak contact bomber lah kan. Tiba bomber. So okay, bye bye. Assalamualaikum.